Bahkan para ulama menyebutkan, seperti mana yang dinukilkan oleh Ibn Hajar, dia kata kalaulah satu orang tiba-tiba Allah Ta'ala bagi dia lihat malam tu adalah malam Al-Qadar, janganlah dia bercerita pada orang lain. Jangan dia cerita pada orang lain. Sebab, kalau saya tadi baca hadis dari Abu Sa'id, Nabi kata apa dalam hadis tu? Nabi kata, faltamisuha fil ashril awakhir fil witir. Cari pada 10 malam yang terakhir, pada malam-malam ganjil. Kemudian Nabi SAW kata apa? Inni ra'aitu anni asjudu ala tinin wa ma. Pada malam Al-Qadar tu aku melihat, aku dapat vision, digambarkan pada aku dapat malam Al-Qadar itu dalam keadaan aku bersujud di atas tanah yang basah dan hujan. Bila tu? Malam 21. Pada tahun itu, masa Nabi cerita tu, malam 21 adalah Al-Qadar. Bila malam 21? Bila? Malam tadi lah. Semalam lah kan? Sini panggil semalam ke kemari? Semalam. Orang Perlis. Orang KL janganlah jawab. Ha? Semalam. Orang Perlis sebut semalam juga? Okey. Jadi semalam lah. Katalah semalam Al-Qadar. Kan? Tuhan bagi tanda kat kita. Betul. Nampak macam malam Al-Qadar. Keluar daripada masjid. Habis je iktikaf, keluar kat masjid, nampak pokok sujud. Tak ada disebut dalam sebahagian riwayat golongan salaf. Saya lupa nama tokoh tu, dia kata, aku nampak pokok jatuh ke bumi. Boleh jadi itu tanda. Dia pun keluar-keluar, dia tengok pokok sujud. Bukan sebab pokok tu tak ada permit. Tapi Tuhan mungkin nak tunjuk kat dia. Kan? Ibn Hajar kata, jangan cerita pada orang lain. Diam-diam sudah. Sebab, kalau dia cerita, malam 21 adalah Al-Qadar, dia akan menyebabkan orang lain tak mau cari dah pada 9 malam yang berbaki. Jangan cerita, diam-diam je. Tapi tuan-tuan rasa semalam tu Al-Qadar ke? Yang tak bangun, memang kata bukan. Belum lagi. Kan?